Di Australia, ada tasik yang berwarna pink, Lake Hillier. Warna tu bukan hasil edit, tapi datang dari alga halophile yang menghasilkan pigmen merah jambu bila cuaca panas. Kambing di Maghribi pula bukan biasa-biasa, mereka panjat pokok argan untuk makan buah. Dari jauh nampak macam pokok ada buah hitam, padahal kambing yang lepak atas tu. Dan tahukah anda, kita boleh bau hujan sebelum ia turun? Itu dipanggil petrika, gabungan minyak tumbuhan dan bakteria tanah. Otak kita boleh cam bau tu. Hebat, kan? Sotong pula makhluk lautan ni ada 3 hati, 2 pam darah ke insang dan 1 ke badan. Lagi pelik, darah dia bukan merah tapi biru sebab ada homocyanin, bukan hemoglobin. Sumpah alien betul. Kalau kau rasa hujan petang tu drama, kat planet seperti Saturn dan Neptune, saintis percaya hujan kat sana turun, berlian. Tekanan ekstrem ubah gas metana jadi karbon padat, jatuh sebagai berlian. Boleh buka kedai emas kat sana. Slim Mall, bukan makhluk asing, tapi kulat lendir. Ia tak ada otak, tapi boleh cari jalan paling efisien untuk dapatkan makanan. Saintis guna Slim Mall untuk kaji rangkaian trafik sebab dia lebih pandai dari manusia kadang-kadang. Tahun 1943, tengah-tengah sawah di Mexico, tanah tiba-tiba meletup. Dalam seminggu, gunung berapi baru tumbuh. Nama dia Parchutin. Dari tak wujud jadi setinggi 400 meter dalam masa setahun. Macam magic, tapi real. Ikan ni bukan berenang je, dia boleh jalan. Nama dia Mudskipper. Dia boleh keluar dari air, bernafas guna kulit, dan melompat-lompat atas lumpur. Evolusi level dewa. Ikan lumba-lumba dan beberapa burung tidur dengan hanya sebelah otak, sebelah lagi jaga mata dan kawal pergerakan. Diorang literally half asleep, tapi masih aktif. Multitasking paling power. Tandas kat Jepun bukan calang-calang. Ada yang ada seat panas, bunyi alam semula jadi, pancut air ikut suhu pilihan, dan siap ada pengering. First time masuk, rasa macam kontrol kapal angkasa. Tu dia, 10 fakta pelik tapi menarik tentang dunia kita. Mana satu yang paling buat korang rasa? Seriously, komen bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau nak lebih banyak content pelik tapi padu.